kan Singaporean sokong Israel. That doesn't give them the right. Not all Malaysian, setengah individu yang meletakkan yang Singapore so orang memang Israel. Apa yang kau nak babitkan Muslim kat Singapore yang kita pun Israel? Kau tak boleh babitkan kita yang umat Islam kat Singapore ni apa? Kau tak tahu apa whether kita ni support Palestin ke tak? Exactly. Kau tak tahu. Tu soalannya, kau tak tahu. Kau dah menjatuhkan fitnah di social media. How about that? I just watch this a convention from Zizi Kirana. Okay. Kan yang dia kena Torture. detain, torture, dia kena paksa buka Hijab dia. punya hijab semua, dia Dia nak mati-mati. baca Quran pun tak boleh kan? Tak boleh. Dia paksa saya buka tudung. Saya cakap no, it's haram. I am Muslim, it's haram for me to take off my hijab. Dia cakap no. Lepas tu saya pegang juga tudung saya, sambil saya tarik, yang belakang ni dia tarik dah. Kau baca tak adanya komen? Dah tahu kenapa nak pergi. You know, Dia cek pasal kan, dia cakap. This kind of thing, why you should? Kau dah tak pergi sana, you patutnya berdoa, you know. In fact, you should proud of them, you know, contributing their efforts, you know, their body, their life. Love Aid SG has been organising humanitarian aid to Gaza for the longest time. Ada juga sumbangan kita. Even Global Ihsan pun sama apa? Benda yang baik patutnya kita buat, kita patut tolong. Dah jadi benda yang Melayu yang jadi gaduh sekarang. Jatuhkan satu sama lain. Macam mana Syah? Aku tengah fikir macam mana Syah? Yang this netizen semua cakap asal nak kena pergi, you know, this kind of thing. Tak, sekarang dah kena tangkap. Ada sampai doakan Syah. Dapat lepas, dapat macam dapat ni Wah, ingatkan lagi lama kat sana. Tu Dia dia cakap gitu macam. Weh. I mean di kamu cakap Kenapa nak kena 23 Malaysian tu dapat di release tu ada komen tu cakap dengan dia, cepatlah dapat lepas kan. She was expecting like it's more than that, you know. They just want to spark something lah. Memang expect memang kena tangkap. Tetapi they do all this Sumut Flotilla is because to create awareness so that the whole world will know tau that this is international water. Yes. And And they they all are not supposed to detain them kat international water. But they are still doing it. Yeah, they still doing it. And then kau capture diorang, kau bawa diorang pergi tempat the prison yang paling zalim sekali dalam Israel tau. They all make the effort to go and they come out their own money tau. At least 30 to 40,000 or diorang nak kena ada to go for this mission tau. Kau tak appreciate, at least doakan je lah. Macam hasad tu hasad dengki dia. Alamak, is very Hasad evil dengki tau. dia. Bro, is very evil. They are waiting to trigger ataupun they are waiting to attack someone. Apa-apa dia bikin benda yang baik pun tetap jadi salah lah je. Tapi jangan jatuhkan kau punya brothers dengan sisters daripada Islam sendiri. Last dah jadi macam konspirasi. Israel menggunakan social media untuk kasih umat sendiri bergaduh. Yes. Kau faham tak?